Apa dia? Sebenarnya semua yang Allah cipta ke atas muka bumi, semua Allah hiaskan jadi cantik. Pokok kan, berapa ramai yang tertarik dengan pokok? Sampai 3 jam berbaja pokok, siram pokok, jaga pokok kan. Ada tertarik dengan kucing, ada tertarik dengan apa? Barat antik kan, barat antik yang tak antik tu. Cuba buka surah Al-Kahfi ayat 7. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Lepas tu ayat 8, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan. Okey, ini surah Kahfi kita lalu bacakan. Cuba terjemah. Inna, kami, ja'alna, kami telah jadikan, ma'alal ardi, apa yang di atas bumi, zina, perhiasan, laha, untuk apa? Untuk bumi. Jadi sekarang kalau ikut ayat ni, apa benda yang Allah hiaskan? 7 benda ke ataupun semua yang atas bumi? Kadang-kadang orang terpegun dan tertipu dengan apa? Tasik biru. Kadang-kadang dengan pokok-pokok warna-warni kan. Kadang-kadang hutan kan. Kadang-kadang tepi pantai. Kadang-kadang tepi sungai. 2 hari 2 malam kan. Kadang-kadang duduk tengah laut tu. Apa? Nyadak soto. 3 hari 2 malam. Kan? Walaupun panas. Walaupun kena masak sendiri. Jadi Allah kata semua di atas bumi ni Allah jadikan perhiasan. Dan Allah sebut 7 ni yang utama. Yang utama. Dan semua ni untuk apa ni? Allah jadikan hias untuk apa? Linabluwahum. Untuk jelas matlamatnya. Berapa ramai yang tertipu dengan perhiasan. Sebab apa? Sebab dia menarik. Untuk kami menguji mereka, apa yang Allah nak lihat? Siapa yang paling baik amalannya.